penggunaan IC untuk membeli minyak subsidi ni. Bila dah IC ni kita kerap keluarkan daripada kocek ataupun wallet, risiko untuk IC kita hilang itu ada. Tak mustahil, betul tak? Kalau hilang macam mana? Nak buat lesen kereta bukan murah. Patut korang kena lebih senang kalau rakyat. Korang kena terima hakikat tu. Kerajaan korang ni dah gagal. Weh, Bingai. Aku nak tanya kau umur 10 tahun ke apa ni? Nak jaga kad pengenalan pun tak boleh ni. Kau kata apa kalau kerap sangat bawa keluar IC daripada dompet? Oh, takut hilang nanti macam mana? Nak buat lesen ni bukan murah. Barua. Kau isi minyak sejam tu 3-4 kali ke apa? Sekali isi tu 2 liter kau isi dalam motor kereta kau. Kau memang setiap 10 minit kau pergi pam minyak, isi minyak? Kau memang tak pernah bawa IC pun kalau kau keluar rumah selama ni? Tiba-tiba kerajaan buat syarat kena tunjuk IC nak isi minyak, kau menggelupur tak tutup hala dah macam cacing lah kau ni. Kau memang tak ada IC selama ni. Kau tak pernah ada kad pengenalan pun. Kau pendaftar asing, kau pendaftar haram, kau parti ke apa ni? Selama ni kalau kau nak isi minyak, sebelum ni kau isi minyak, kau bawa keluar sama ada kau ada cash ataupun kau nak bayar pakai kad bank. Contoh, kalau kau tak pakai aplikasi, kau pakai kad ataupun cash. Lepas daripada ni, kau kena bawa keluar IC, tap verifikasi dekat terminal. Dia tak sampai 20 saat pun, kejap aja. Tak sampai 10 saat pun kau tap verifikasi. Okey, kau warga negara, dapat IC. Isi lah minyak tu. Bukannya kerajaan suruh kau ambil nombor, beratur dulu, tunggu giliran. Dia akan call balik sama ada kau boleh isi minyak ke tak, tunggu setengah jam. Bawa pula borang, isi pula borang lain. Bawa ke surat beranak pula. Tak ada sampai macam tu. Kalau IC pun kau tak boleh nak jaga, merengek-rengek kata kerajaan menyusahkan rakyat, nak isi minyak kena pakai IC. Aku cadang begini, mudah je. Esok kau pergi JPN, hari Isnin, esok cuti. Hari Isnin ni kau pergi JPN, kau isi satu borang K, borang pelepasan taraf kewarganegaraan bawah perkara 23 Perlembagaan Persekutuan. Kau isi borang tu, kau serah segala dokumen kau, my card, sijil lahir, pasport, surat pengesahan warga negara, kau bagi semua pada dia. Kau serahkan kewarganegaraan kau, aku berambus keluar daripada negara ni. Simple. Negara ni tak perlu kau orang bodoh macam kau. Cukup-cukup lah yang dah ada ni. Tak perlu lagi tambah seorang lagi bodoh macam kau. Kau berambus keluar daripada ni. Kau tak payah nak kelang kabut sangat, tak tutup hala sangat. Nak kritik berasa yang kerajaan buat, kritik tak ada masalah. Tak setuju guna IC, okey, bagi cadangan. Nak guna apa? Tak setuju pengesahan lesen, okey, tak ada masalah, kerajaan akan dengar. Tapi kalau kau tak setuju, sebab apa tak setuju pakai IC? Kalau bawa keluar IC kerap sangat, nanti hilang macam mana? Lah kau ni. Kad pengenalan tu tanggungjawab kau. Takkanlah kerajaan pula kena fikir pasal hal kau. Kad pengenalan kau hilang pun kau nak marah kerajaan. Kad pengenalan kau hilang, salahkan kerajaan. Semua perkara yang berlaku dalam hidup kau, semua kau nak hala pada kerajaan. Lepas ni apa? Pintu rumah roboh, kau salahkan kerajaan. Rambut kau tak kerat, kau salah kerajaan juga.